Di sebalik keajaiban alam Nusantara, tersembunyi kisah tempoyak ikan patin yang melegenda. Laksana warisan turun-temurun, hidangan ini mengandungi rahsia yang mengujakan. Pertama, tempoyak sebenarnya lahir dari proses fermentasi durian yang memakan masa hingga 7 hari menciptakan rasa unik yang tiada tandingan. Kedua, ikan patin Sungai Pahang terkenal dengan dagingnya yang lembut dan manis, berbeza dengan ikan patin dari tempat lain. Ketiga, gabungan tempoyak dan ikan patin ini mencipta harmoni rasa yang hanya boleh ditemui di Malaysia, menjadikannya kebanggaan nasional. Keempat, masakan ini popular sejak zaman nenek moyang kita, dipercayai bermula di kawasan Temerloh, Pahang. Kelima, setiap daerah di Malaysia mempunyai cara tersendiri dalam menyediakan hidangan ini, menjadikannya warisan budaya yang terus berkembang. Jom ikuti saluran kami untuk lebih banyak fakta menarik tentang khazanah makanan Malaysia. Jangan lupa like dan subscribe.